Muaz, kau pernah tak makan sambal matah? Sambal mantah, apa benda tu tak nak makan pun. Ni resepi orang Indonesia. Sedap. Tapi akak letak udang goreng. Oh, macam mana buat dia? Okey, yang ni kita perap dulu udang tu dengan bahan-bahan ni, kemudian goreng. Ni akak letak juga tepung menggoreng. Barulah lain sikit udang kita. Oh, lagi rangup lah. Lepas tu bolehlah goreng. Oh, goreng dia macam ni je ke? Goreng macam ni je. Goreng udang ni tak perlu lama-lama. Bila dah bertukar colour, boleh balik-balik. Kemudian angkat. Yelah kan, sekejap je kalau dah bongkok si tu macam dah masak lah tu kan? Betul. Ni nak buat apa kak? Inilah nak buat sambal matahnya. Oh, sambal matah. Bahan-bahan dia ni kita hiris dia halus-halus. Bubuh juga daun kesum. Jangan lupa garam dan serbuk perasa. Lepas tu bubuh limau. Wow. Kacau-kacau. Mesti memang kick ni. Sudah pastinya kick. Tapi jangan lupa juga letak minyak gorengan udang. Kacau-kacau. Oh, tu dia punya rahsia lah minyak goreng udang betul, tu. Betul, lagi sedap. Lepas tu masukkanlah udang yang kita dah goreng tu. Kacau-kacau lagi. Bagi sebati. Dia macam kerabu juga ke kak? Lebih kurang kerabu lah. Lepas tu akak letak juga daun ketumbar. Nak bagi lagi beraroma. Ui, ini kalau makan dengan nasi putih tepung ratah memang lazat ni kak. Oh, kalau nak diet sesuai sangat ni makan. Boleh kita cuba. Ya, jangan lupa cuba. Ingat makan, ingat rasa.